Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan proposal saya yang bertajuk Amalan Pengajaran berasaskan model Selabin Guru Pendidikan Khas mengajar PJK di program PBKI di Sekolah Daerah Kedah Utara. Sebelum itu, nama saya adalah Syahrizwan Biadnan. Saya daripada program PSP Pedagogi Ogos 2024. Baiklah, tanpa buang masa lagi, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih tajuk ini sebagai tajuk saya proposal saya. Sebelum itu, sudah pengenalannya, pelaksanaan mata pelajaran co-curriculum dengan jasmani PJK merupakan komponen penting dalam sistem di Malaysia. Ia bukan sahaja bertujuan untuk membantu perkembangan murid fizikal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mental, sosial dan emosi mereka. Namun, terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaan PJK bagi murid khas. Termasuklah kekurangan guru terlatih dalam mengajar PJK secara khusus. Kemudian, kemudahan peralatan sukan yang terhad, yang mana peralatan ini tak dapat digunakan ataupun terhad kepada murid khas. Kurangnya kesedaran ibu bapa mengenai ketentuan mata pelajaran ini dan juga sikap murid yang kurang berminat dengan PJK kerana ia bukan subjek peperiksaan utama. Seterusnya, kita pergi ke latar belakang masalah. Baik, tujuan saya mengkaji kajian ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan pengajaran serta cabaran yang dihadapi dalam menyampaikan mata pelajaran PJK kepada murid-murid khas. Di mana saya sebagai seorang guru PBKI juga mendapati bahawa kurangnya tumpuan yang lebih kepada murid-murid khas terutama dalam bidang PJK kerana mereka perlukan satu cabaran dalam meningkatkan fizikal, sosial dan emosi mereka. Baiklah, latar belakang masalah juga guru khas ni kebanyakan ataupun kurangnya mahir dalam pendidikan fungsional dan juga pendidikan jasmani. Mereka juga mempunyai sumber yang terhad dalam mengajar pendidikan jasmani yang lebih komprehensif. Okay. Tadi saya sebutkan tentang kurikulum yang mana walaupun PJK ni bukan subjek peperiksaan tapi kurang tumpuan dalam PJK kerana PJK ni bukan subjek peperiksaan. Okay, seterusnya adalah objektif kajian. Baiklah, dalam mempertahankan kajian saya telah menggunakan satu kaedah, iaitu kaedah berdasarkan pada model Selabin. Di sini model Selabin ini dia dapat nilai pengajaran berdasarkan model Selabin ini kerana dia punya 4 faktor. Nanti saya akan terangkan satu persatu apakah itu faktor-faktor. Baik, kemudian perbezaan tahap pengajaran. Saya ingin melihat kualiti pengajaran guru option PJK dan juga bukan option PJK yang mengajar PJK ini untuk melihat keberkesanan dan juga tahap penilaian murid dalam meningkatkan kualiti pengajaran dalam PJK. Baik, seterusnya juga saya ingin mengenal pasti personaliti guru, iaitu menganalisis hubungan antara tahap pengajaran dan juga personaliti guru ini. Baik, di samping itu juga saya ingin mengkaji kesan insentif terhadap motivasi murid dalam mengikuti kelas PJK dan juga menilai keberkesanan model Selabin dalam meningkatkan pembelajaran PJK ini mengikut tahap kemampuan pelajar dalam pendidikan khas. Kemudian masuk pada persoalan kajian.
Okey, saya ingin melihat yang mana mengambil model Slavic ni sebagai satu faktor untuk mengkaji keberkesanan PJK ini mengikut model Slavic. Yang mana model Slavic ini mengandungi 4 jenis model, iaitu saya akan melihat kualiti pengajaran iaitu keberkesanan, bahan mengajar, strategi pengajaran yang berkesan dan juga penggunaan alat bantu mengajar. Okay, yang kedua adalah dalam model Slavic iaitu kesesuaian aras pengajaran. Pengajaran perlu disesuaikan dengan tahap kebolehan murid agar mereka dapat memahami dan juga menguasai kemahiran dengan lebih baik. Model yang ketiga, insentif. Pengajaran dan pujian diberikan kepada murid sebagai motivasi untuk mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Okay, di samping juga dari segi masa, penggunaan masa pelajaran yang lebih optimum untuk memastikan murid mendapat pengalaman pembelajaran yang bermakna. Okay, di situ juga saya ingin melihat pemberitaan kualiti yang mana guru yang mempunyai option PJK dan juga bukan option PJ untuk mengajar. Okay, dan juga saya ingin melihat kesesuaian aras guru option dan juga bukan option yang mengajar dalam PJK di PPKI ini. Okay, di situ juga saya ingin melihat hipotesis kajian. Okay, yang pertama adalah tidak perbezaan min dalam kualiti pengajaran dan juga melihat tiada perbezaan min dalam kesesuaian aras pengajaran dan melihat perbezaan min dalam pemberian insentif, dan terakhir adalah tiada perbezaan min dalam amalan pengajaran berkesan. Okey, kajian literatur. Di samping saya ingin mengajar ataupun melihat tahap kemampuan dalam membuat kajian ini, saya telah membuat beberapa kajian ataupun literature yang lepas-lepas yang mana Ain Nibra 2020 telah menerangkan bahawa program cegasan berkualiti tinggi dengan tumpuan kepada cegasan basic ini menjadi tumpuan kepada pergerakan global. Kemudian kajian lepas daripada Carl et al. 2023 ini boleh capai dengan meningkatkan peluang guru pendidikan jasmani untuk pembangunan profesional dan juga latihan. Yang terakhir adalah Mukmin dan Ridwan. Jasmani adalah sebahagian daripada sistem di Malaysia dan juga bertujuan untuk mengajar murid sikap, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalani gaya hidup yang aktif dan sihat. Selanjutnya saya pergi kepada saya juga ingin menyambung kajian literatur. Baik. Garcia Hermosos 2020 menyatakan bahawa aktiviti fizikal membantu meningkatkan daya tahan kerja pasukan dan juga kepimpinan dalam kalangan murid. Okay, Kementerian Pendidikan Malaysia 2010 dan juga tahun 2000 menggariskan bahawa PJK ini adalah merupakan murid insan yang sihat, aktif dan juga berdisiplin. Baik, di samping itu dari segi metodologi kajian. Okay, kaedah kajian yang saya ingin gunakan adalah kajian dari segi tinjauan soal sidik, yang mana saya akan gunakan sebagai instrumen utama. Okay, di samping itu dari segi responden seramai 119 orang guru PJK yang mengajar di sekolah daerah Kedah Utara ni dipilih secara rawak, dan juga dari segi pengumpulan data sidik diedarkan kepada responden bagi menilai aspek kualiti pengajaran, kesesuaian aras pengajaran, insentif dan juga penggunaan masa dalam pengajaran PJK. Analisis data ini akan dianalisis menggunakan statistik interaktif dan juga inferensi untuk mengenal pasti trend dan perbezaan dalam kaedah pengajaran. Baik. Dari segi dapatan dan juga implikasi kajian,
Hasil kajian ini dapat memberikan cabaran seperti amalan pengejaran PJK dan mengatasi cabaran yang dihadapi. Seperti guru buka version, PJK menghadapi kesukaran dalam menyampaikan pembelajaran yang berkesan. Kesedaran sekolah dan juga kemudahan sukan yang kurang mencukupi memberi kesan kepada kualiti pengajaran. Kemudian sebenarnya kurangnya latihan profesional bagi guru pendidikan PJK dalam mengajar PJK. Inisiatif dan motivasi memainkan peranan penting dalam menarik murid terhadap kajian ini. Kajian ini juga dapat dicanangkan bagi sebagai langkah perbaikan seperti meningkatkan lagi latihan profesional untuk guru pendidikan khas dalam mengajar PJK. Dan juga menaikkan nama baik, kemudahan dan juga peralatan sukan bagi murid pendidikan khas. Dari segi kepentingan kajian juga, hasil kajian ini dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, iaitu dari segi guru, dapat membantu mereka meningkatkan keberkesanan pengajaran PJK dengan lebih pendekatan yang lebih sistematik dan juga sesuai untuk murid dengan khas. Dari segi pentadbiran sekolah, memberikan maklumat berguna kepada dalam merancang latihan dan juga pembangunan profesional bagi guru dengan jasmani. Pembuat dasar juga dapat menyediakan bukti dan juga cadangan memperkasakan PJK ini dalam tingkat khas di Malaysia. Dari segi berapa, meningkatkan kesegaran dan tentang kepentingan pendidikan jasmani dalam perkembangan universiti anak-anak mereka. Baik, secara kesimpulan ini, kajian ini menjelaskan bahawa pendidikan jasmani dan kesihatan merupakan subjek yang penting dalam pembangunan fizikal dan mental murid peluang khas. Walaupun terdapat cabaran dalam pelaksanaannya, penggunaan model Selabin dapat membantu meningkatkan keberkesanan PDP. Dengan latihan lebih baik lagi untuk guru, perbaikan dalam kemudahan sukan serta pendekatan keneran yang sistematik, kualiti pengajaran PJK dalam program dengan negasi dapat dipertingkatkan. Okay, itu sahaja cadangan saya untuk proposal saya. Diharapkan tuan-tuan puan dapat memahami apa yang disampaikan oleh saya ini. Sekian, terima kasih.